Tugasan kami ni di KLCC ni tertumpu pada kawalan laluan masuk untuk orang awam. Kami akan pastikan setiap pergerakan keluar dan masuk berjalan lancar tanpa gangguan, terutama di kawasan yang berhampiran lokasi persidangan. Setiap laluan, kita orang akan semak dan pantau rapi supaya tiada kesesakan atau risiko keselamatan. Kami juga bantu orang awam yang mungkin tak biasa dengan sekatan sementara yang dilaksanakan sepanjang sidang kemuncak ASEAN ni. Kami bangga dapat memainkan peranan dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman di kawasan tumpuan orang ramai. Walaupun tugasan kami nampak kecil, tapi inilah sumbangan kami untuk negara untuk memastikan Malaysia kekal tersusun dan bersedia sebagai tuan rumah ASEAN 2020.